Saya jemput Tuan Cha Ki Ching Rasa. Terima kasih. Puan Yang Di-Pertua, soalan saya soalan ke-9. Silakan Menteri Pengangkutan. Terima kasih kepada Puan Ketua. Untuk makluman ahli berhormat, sepanjang operasi khas JPJ bagi kesalahan lori lebih muatan pada suku ke-4 tahun 2025, bermula 14 Oktober sehingga 31 Disember 2025, sebanyak 3,604 buah kenderaan berat telah dikesan dan diambil tindakan kerana membawa muatan melebihi had yang dibenarkan. Daripada jumlah tersebut, pecahan jurat peratusan lebihan muatan yang direkodkan adalah seperti berikut. A. Kategori berat dengan muatan 7.5 tan ke bawah ataupun dikontrol. Lebihan muatan 10 hingga 35% melibatkan 655 kenderaan, 35% hingga 70% 549 buah kenderaan, 70% ke atas 527 kes melibatkan 1,731 kenderaan. Untuk B kategori berat dengan muatan 7.5 tan sehingga 32 tan, untuk lebihan muatan 10 hingga 35% 916 kenderaan, 35% hingga 50% 125 kenderaan, dan 50% ke atas 152 kenderaan melibatkan 1,193 kenderaan dalam kategori ini. Manakala untuk kategori dengan lebih muatan 32 tan ke atas, lebihan muatan 10 hingga 25% 473 kes, 25% hingga 50% 167 kes, dan 50% ke atas 40 kes melibatkan 680 buah kenderaan. Data ini menunjukkan bahawa sebahagian besar kes melibatkan lebihan muatan pada tahap serius yang berpotensi menjejaskan keselamatan jalan raya, kestabilan kenderaan, kefungsian brek serta ketahanan infrastruktur jalan. Sebagai indikator awal keberkesanan penguasaan terhadap kenderaan berat, Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Polis Diraja Malaysia memaklumkan bahawa berdasarkan data kemalangan maut yang direkodkan, jumlah kemalangan maut yang melibatkan kenderaan berat menunjukkan trend penurunan yang menggalakkan pada tahun 2025. Secara perbandingan, data awal PDRM menunjukkan sebanyak 232 kes kemalangan maut melibatkan kenderaan berat direkodkan pada tahun 2023, meningkat kepada 260 kes pada tahun 2024, sebelum menurun kepada 163 kes pada tahun 2025. Statistik ini merangkumi kemalangan maut yang melibatkan lori, trailer dan kenderaan barangan berat tanpa mengambil kira sama ada kenderaan tersebut merupakan punca utama atau sekadar pihak yang terlibat dalam kemalangan. Penurunan ini memberikan gambaran awal bahawa langkah penguasaan yang diperkukuh terhadap pematuhan keselamatan kenderaan berat termasuk kawalan muatan telah menyumbang kepada pengurangan risiko kemalangan maut di jalan raya selaras dengan objektif kerajaan untuk melindungi nyawa pengguna jalan raya. Terima kasih. Rasa. Terima kasih kepada Puan Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan statistik berkenaan dengan penguatkuasaan untuk suku ke-4 tahun lepas. Dan saya rasa jawapan tersebut bukan setakat komprehensif tetapi menunjukkan satu trend yang patut dipuji, iaitu di mana saya nampak kalau ikutkan bilangan kematian kerana yang melibatkan kenderaan berat turun hampir 40% berbanding dengan tahun sebelumnya. Jadi saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, untuk tahun ni, saya percaya langkah ini akan terteruskan. Ada tak apa-apa langkah tambahan seterusnya untuk memastikan bahawa inisiatif ataupun tindakan tegas daripada kerajaan untuk melindungi nyawa pengguna jalan raya dapat diangkat ke satu tahap yang lebih baik? Sekarang ni dah baik, kita nak tambah baik lagi supaya kehilangan nyawa tu dapat dikurangkan lagi ke tahap yang lebih rendah daripada apa yang dicapai pada suku ke-4 tahun lepas. Terima kasih, Puan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Yang pertamanya saya nak tegaskan bahawa apa yang saya nyatakan tadi dari segi jumlah kes ialah kes kemalangan maut. Dia bukannya jumlah maut. Sebab statistik terutamat perlulah kita dapati daripada pihak PDRM dan dalam sekejap masa lagi kita cuba dapatkan data yang terkini daripada PDRM untuk memberikan satu gambaran yang lebih menyeluruh. Namun begitu, kita tetap merasakan bahawa trend menurun ini adalah sesuatu yang menggalakkan
dan kita akan cuba sedaya upaya untuk menurunkan lagi jumlah kemalangan maut, dan sudah tentunya harapan kita ialah untuk memberikan satu jalan raya yang lebih selamat kepada pengguna. Berkenaan dengan langkah-langkah seterusnya yang akan diambil oleh kerajaan, sudah tentu operasi penguatkuasaan ini akan diteruskan. Kita tidak menguatkuasakan undang-undang secara bermusim. Penguatkuasaan undang-undang adalah secara berterusan. Dan selain daripada penguatkuasaan, pelbagai langkah lagi juga akan diterus ditambah baik oleh pihak Kementerian Pengangkutan dan Jabatan Pengangkutan Jalan, terutamanya dari segi kompetensi pemandu. Kita akan melihat apa cara dan teknologi yang boleh membantu supaya kompetensi pemandu dapat dipantau dengan lebih baik dan dapat dipertingkatkan. Yang keduanya dari segi penguatkuasaan terhadap pemandu-pemandu, dan ini sesuatu yang perlu kita tambah baik, dan saya harap ini mendapat sokongan daripada semua pihak. Terima kasih. Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada speaker. Soalan tambahan saya kepada soalan 9, iaitu saya ingin bertanya tentang adakah kementerian masih menggunakan mata demerit ataupun kejora, di mana akibat daripada jika mata demerit ini masih digunakan, ia menyebabkan pemandu itu dikenakan mata demerit yang telah menjejaskan status lesen tersebut. Jadi akhirnya lesen mungkin boleh digantung dan dibatalkan jika kesalahan itu berulang. Isunya sekarang ialah kadang-kadang kenaan berat ini disebabkan oleh syarikat itu yang meminta untuk pemandu tersebut membawa, dan sekiranya mereka tidak mengikuti, mungkin mereka akan dibuang kerja. Tetapi akhirnya menyebabkan mereka dikenakan mata demerit dan akhirnya mereka terkesan dengan lesen mata demerit ini. Kemudian Ringkaskan soalan. isu kenderaan berat ini juga kadang-kadang diatur oleh tonto, di mana tonto ni akan memberi maklumat kepada kenderaan berat ini di kawasan ini ada JPJ apa semua ni. Ini menyebabkan kita sukar untuk mengawal kenderaan berat ini. Adakah kementerian ingin memperluaskan itu kaedah weight in motion ataupun WIM, di mana kenderaan ini boleh assess ataupun ditimbang tanpa berhenti dan akhirnya boleh dikeluarkan saman. Dan sekarang ni masih lagi boleh ditimbang tanpa berhenti tapi kena ke timbang yang statik untuk mengeluarkan saman. Adakah kaedah ini diubah untuk menyelesaikan masalah kenderaan berat? Terima kasih. Pada Ketua, terlebih dahulu saya sedikit keliru lah. Saya pun tak tahu apa soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat sebab banyak sangat. Sama ada nak tanya weight in motion ke ataupun mata demerit ataupun penguatkuasaan terhadap pengusaha dan sebagainya ataupun tonto. Ya, banyak-banyak soalan tu. Mana satu yang ditanya? Kalau weight in motion, jawapannya ya, kita akan teruskan. Malah saya akan membuat satu sidang media dalam masa terdekat. Kita ada 2 kawasan lokasi yang telah pun siap dipasang. Kita akan mulakan dengan penguatkuasaan tak lama lagi. Namun kita akan memberikan sedikit tempoh peralihan. Kita akan buat sidang media dalam perkara itu. Memang telah pun ada pemasangan weight in motion ini. Kita akan mulakan dengan 10 lokasi di seluruh negara. Tetapi setakat ini yang telah pun selesai ataupun bersedia untuk dilaksanakan, ada 2 lokasi yang akan saya umumkan dalam masa terdekat. Yang keduanya berkenaan dengan mata demerit. Mata demerit ini memang ada, tetapi kita nak mengubah ataupun merombak semula kaedah sistem mata demerit ini supaya ia lebih berkesan. Berkenaan dengan ketidakadilan kepada pemandu kerana ada yang dikatakan dipaksa oleh pihak pengusaha dan sebagainya. Itu sebabnya kita sekarang ini juga bertindak terhadap pengusaha untuk memerangi isu berlebihan muatan ini. Itu sebabnya kita nak katakan bukan setakat pemandu didenda. Kalau mana-mana syarikat yang terlibat dengan isu overloading ini ataupun melebihi muatan ini, kita akan menggantung permit kenderaan dia, lesen operasi juga boleh dibatalkan kalau mereka tetap melanggar peraturan-peraturan ini beberapa kali. Jadi ini yang telah pun ada fear factor ataupun faktor ketakutan kepada pengusaha. Supaya apa yang kita nak bukan sahaja pemandu kena, pengusaha juga. Saya faham apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat. Kadang-kala pengusaha minta pemandu bawa lebihan muatan. Jadi ini yang kita laksanakan supaya ada semua pihak bertanggungjawab dalam perkara ini. Jadi saya harap ini memberikan penjelasan kepada Yang Berhormat. Dari segi contoh, ini sesuatu yang menjadi cabaran kepada pihak JPJ.
memang kita sekarang ini ada tindakan seterusnya. Itu sebabnya kita memohon peruntukan daripada Kementerian Kewangan untuk melengkapkan anggota-anggota penguatkuasa kita. Yang pertamanya dengan body worn camera. Yang keduanya juga diberikan senjata, diberikan pistol supaya mereka juga ada senjata untuk mempertahankan mereka sendiri. Memang ada cabaran daripada Tonto ini, tetapi kita sudah tentu tidak boleh tunduk kepada ancaman-ancaman daripada Tonto untuk menguasakan undang-undang kita kerana ini melibatkan keselamatan jalan raya dan nyawa manusia. Terima kasih.